berada di Pesta Buku Negeri Sembilan 2026. Pesta Buku Negeri Sembilan dianjurkan oleh Perbadanan Perpustakaan Awam Negeri Sembilan bermula pada 24 Jun hingga 28 Jun 2026 dari pukul 10 pagi hingga 10 malam bertempat di Maidan Mall Seremban 2. Terdapat banyak reruai yang menyediakan pelbagai jualan, termasuklah buku-buku pelbagai genre, majalah dan banyak lagi. Permainan seperti blind box pun ada. Selain itu, terdapat juga aktiviti interaktif di reruai. Contohnya, games ini seronok. Selain membeli buku, kita juga ada sesi meet and greet bersama kartunis Ujang. Assalamualaikum Encik Bran. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ishan daripada TV Shah Bandar Abu Bakar Labu Hilir. Ya. Objektif utama Perbadanan Perpustakaan Awam Negeri Sembilan menganjurkan Pesta Buku Negeri Sembilan pada tahun ini adalah untuk merapatkan rakyat di Negeri Sembilan dengan bahan-bahan bacaan yang bermutu yang kita bawakan khas daripada penerbit-penerbit dan juga penjual-penjual buku yang terkemuka di seluruh Malaysia. Kita kumpulkan di dalam Maidan Mall Seremban 2 ni di bawah satu platform, iaitu platform Pesta Buku Negeri Sembilan, bagi mendekatkan rakyat Negeri Sembilan dengan buku-buku dan bahan-bahan bacaan yang bermutu. Pengisian yang menarik pertamanya, contohnya hari ini pada 11 pagi kita ada pertandingan melukis komik, satu muka surat dan juga ejen perpustakaan yang kita namakan ejen talib. Ejen talib tu adalah meta library dan juga dalam bahasa Arab ini yang bermaksud pencari ilmu. Talib tu pencari ilmu. Kemudian kita ada aktiviti clay art, iaitu mencipta hasil craft daripada tanah liat, dan juga terdapat berbagai aktiviti, pertandingan bercerita, pertandingan tarian dan juga pertandingan nyanyian. Jadi untuk semua peringkat umur kita ada. Sangat-sangat baik, sangat-sangat meriah daripada pagi sampai malam. Pengunjung tidak betul-betul datang ke reruai-reruai yang membuat buku, menyertai aktiviti-aktiviti yang Perbadanan Perpustakaan Awam buat sempena Pesta Buku ni. Jadi pengunjung tu memang memenuhi daripada pagi sampai malam. Sekarang ni kita ada e-buku, kemudian kita ada juga bahan bacaan digital. Tetapi itu yang lebih penting sebagai pelajar, contohnya sebagai rakyat, perlu dekatkan diri dengan bahan bacaan seperti buku. Sebab buku adalah asas bahan bacaan, asas kepada pembacaan kita. Sebelum kita melangkah ke buku-buku digital dan sebagainya. Okey Encik Bran, terima kasih kerana dapat meluangkan masa bersama kami. Terima kasih juga kerana mengunjungi Pesta Buku Negeri Sembilan 2026. Selain jualan buku, ada banyak lagi aktiviti menarik untuk para pengunjung. Antaranya ada bicara berirama, pertandingan nasyid dan karaoke. Pesta Buku Negeri Sembilan, budaya membaca membentuk Masyarakat Madani. Sekian liputan khas sempena Pesta Buku Negeri Sembilan 2026. Salam hormat dari kru Shah Bandar TV PSS.